Okey, Assalamualaikum geng. Selamat kembali ke Siri Ketagih Ride. Okey, hari ni kita ada ride lagi. Ride yang aku tak sangka seramai ni. Yang paku nama 61 orang, babe. Ramai gila. Padahal kita nak pergi ke Melaka je hari ni. Jadi hari ni day ride je. Jadi sekarang pukul 8.30 ni kita breakfast dulu. Breakfast di Teluk Selatan ni tempat favourite aku lah. Dapur Melaka Nilai. Dinilai, kau tengok ah. Orang semua dah penuh dah. Dah penuh, motor dah penuh, orang dah penuh. Misi kita hari ni kita akan ride ke Melaka je. Ada 1-2 tempat yang aku nak singgah. Belum pernah aku sampai, belum pernah KR sampai. Jadi hari ni kita akan pergi ke Melaka. Harap cuacanya baik semua. Jadi kita breakfast, kita briefing, baca doa, lepas tu kita jalan, okey? Jadi jom kita mulakan Ketagih Ride episod 66. Kita pergi ke Melaka hari ni, okey? Ciao, peace. Sarungkan kasut, panaskan enjin, perlukan petrol motor, semua sudah sedia. Mari kita mula, pagi ini kita ada ride lagi. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Jerit-jerit kita tengah. Kenapa pula ni? Ni kita punya masih hari ni. InsyaAllah sampai kedai buah. Okey, hari ni ride kita ke 66. Kita akan ke Melaka. Jadi hari tu dah pergi utara, kita pergi selatan pula lah. InsyaAllah nextnya KR Day Ride kita pergi ke Pantai Timur pula, ke arah sana. Kita roti-roti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagai Chief Bantuan dan Perhatian, saya Syam dari Melaka. Umur 48 tahun. Atau saya pendiri Recino 250. Ini saya ride dengan wife saya untuk ANA Light 250. Siap baru. Okey, terima kasih. Next. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Ashraf daripada Seremban. Guna motor Domina 250. Okey, terima kasih. Nama saya Roni Madun. Saya berasal dari Sungai Buloh. Pakai motor agency 600 Yamaha. Roni Madun. Motor purba je bang, Abang Azri. Sudah servis, angin sudah isi, roti sudah bawa, air botol sudah beli, kawan sudah sampai, mari kita pergi. Doa sudah baca, jom mari kita mula. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Tangilnya menanti tibanya pagi, tiap hari ternanti-nanti bilanya ada ride lagi. Bukannya untuk lumba atau bermegah diri, kita ride untuk menikmati dan tenangkan jiwa ini. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Nak ada ride, hati ini tenang, melihat dunia, mengenal sahabat. Biarpun penat, biarpun panas, kita tetap akan ride sekali lagi. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada
ride lagi. Assalamualaikum. Kita dah settle makan, dah settle breakfast, perut pun sudah kenyang. Jadi jam pukul 9 lebih sikit ni kita start jalan kita menuju ke negeri Melaka. Hari ni ramai gila babe, 60 orang, 60 rider bukan orang. Campur bilion mau 70-80 orang ni. Jadi hari ni ride kita ride sempoi ya. Ride day ride kita ke Melaka saja, tak jauh mana pun. Tapi ada geng kita yang datang daripada jauh. Ada kawan sekolah aku, Zairul daripada Ipoh datang. Jauh tu. Ada juga yang sangat dekat, siap tunggu kat Melaka je. Ada 2-3 orang di Melaka, jadi dia orang tunggu kat sana lah. Okay, jadi kita dah start masuk highway ni. Panjang babe, panjang. 60 motor kita di atas highway. Harap-harap cuaca hari ni baik. Minggu ni memang sepanjang minggu petang hujan, semalam paling lebat. Siap banjir lagi KL. Tapi kalau semalam lebat, harapnya hari ni dah tak hujan lah. Kalau hujan pun biar malam lah. Okay, semoga dipermudahkan. Jadi kita dah briefing tadi, baca doa semua. Kita sekarang terus shoot pergi Melaka ikut highway je. Diorang lama tak ride ni, tu yang ramai. Jadi hari ni ada 2-3 tempat yang kita belum pernah singgah lagi. Kita dah try singgah di Melaka, tapi kita tak pergi town. Town hari weekend memang ngeri lah kalau nak pergi town, bandar Melaka tu. Tapi dia pesisir bandar lah. Traffic light kena lalu juga. Melaka tak boleh elak traffic light. Jadi jom kita mulakan ketagih ride ke 66 kita. Kita akan ke Melaka hari ni, okay? Jom, let's go. Peace. Bersama sahabat, bersama ketagih ride. Perjalanan ini tak semuanya indah. Harapan cerah, sekelip mata berubah. Langit terang bertukar warna, penat dan dahaga tiba tak diduga. Jangan gundah, jangan resah, ayo kita terus luncur. Kita redam, kita bedal, terus mabak ke hadapan kejayaan.
Kejayaan kita akan capai. Kita dedam, kita bedam, jangan menyerah ketagihan, pastikan sampai di hujung jalan. Ku sedar sendiri, ini nikmatnya yang tiada ganti. Jangan guna, jangan resah, ayo kita terus lanjut. Kita dedam, kita bedam, terus maju ke hadapan. Kejayaan kita akan capai. Kita dedam, kita bedam, jangan menyerah kalau tertagih. Pastikan sampai kita diraih, pastikan. Okey geng, kita dah sampai di arena Air Keroh, Petronas Air Keroh di Jantas. Korang tengoklah betapa ramainya ini. Ini yang tak isi minyak, yang isi minyak lagi atas tu. Ramai, ada 4 orang baru hari ni. Dah okey lah motor Badin? Okey dah? Berapa dia punya kerugian? $1,200 lah. Okey, lagi tu boleh dengar lagi tu. Tengok Haji nak parking sebelah ni juga tau. Dia cari geng. Apa nama mak tadi bang? Azrul. First time. Motor kangkang tak? Abang Zul dia banting. Baru beli motor bang? Setahun dah. Setahun dah? Oh, sorok ah, pandai sorok ah. Bukan main panjang tadi, macam gemas. Panjang ah. Wah, hari ni nasib cuaca panas ni. Dah lapar dah ni. Jangan minta. Jangan minta. Hari tu dah gemas. Tengah baik ni, tengah baik. Ini basah lah. Jadi nampak macam dah hitam sikit ni. Jangan. Kau tengok semua. Ini separuh ni, separuh yang tak isi minyak. Kan? Yang isi minyak atas tu. Tu. Penuh. Ya ada lagi. Okey. Alright, jadi hari ni ada 4 orang lah yang first time join. Ada seorang tadi tunggu kat sini, ada 2 orang lagi tunggu kat exit Air Keroh. Jadi memang 60 lebih. Ramai gila. Diorang semua giat nak ride. Kita bagi ride, ketagih ride. Nama pun ketagih ride, kita bagi ride. Kak, okey kak? Okey ah. Woi, selek ah. Selek. 3 biji. Ni kepala dah. Kepala selek. Ini dia Cina. Ada satu lagi tak? Iskandar tak bawa skuter? Sayang motor, sayang Hujung bulan bawa. Pergi mana? Rahsia. Yang abang ni pun first time. Dia bawa wife tu. Bukan dia bawa wife dia bawa motor sendiri. Ni ikut mak ke ikut ayah tadi? Ikut ayah. 3 orang. Tu aku pelik, terkejut 3 orang. Den KKK. Nak juga. Bisel. Apa lagi? Cepat. Okey, kita ada 3 orang dapat badge putih. Yang pertama bawa bagi ya. Yang pertama Banjai, Jai. Apa Jai? Mari. Tu. Pilih dia pergi. Bukan ya? Jalan ikut. Mana dia? Mana ada lain. Mana dia pilih? Gambar. Anda bagi kita je kan. Pada kamera. Banyak. Yo. Yang kedua abang JPJ kita Azli. Kamera. Hari ni tak ada rock vlog. Kamera. Dia dah pergi ikut kita dah ada lah. Yang kedua. Awi.
kuning pula. Wah, sama dia. Kuning. Okey, yang pertama Akasha. Handsome boy. Dan sumbat telinga. Mana? Senyum cheese. 1, 2, 3. Yeay. Susah. Yang kedua Abang Fas. Pas. Oi, laju. Ini memang laju eh. Sekejap dia dah dapat tu. Yang ketiga Zul Faizal. Laju. Lagi laju. Sini lah. Sini. Ambil gambar. Oh, ya. Lagi laju dapat. Lagi laju. Okey. Ambil gambar je. Pinjam dulu. Ambil gambar je. Kosong. Okey. Hai. Nak oren dah cik. Ada 2 orang oren. Yang pertama 25 kali ride bersama KR MKS. Jauh datang. Mana? Tanjung Malam. Mari. Cik dia tak nak. Dia tak mau. Dia tak nak. Lari. Oh, best. Nak cakap pasal motor abang tadi. Cakap. Pasal motor ni. Gunakan diri. Sini. Salam semua. Kena salam semua. Terima kasih. Salam semua. Okey. Thank. Belanja minum. Kau kena share bang. Kena share. Yang kedua last one Sajan. Bisa. Megang. Sarjan. Ucapan. Terima kasih banyak-banyak semua kawan-kawan support lah kita punya chip. Like banyak-banyak tau. Lip. Ni cepat. Lip. Okey. Jadi settle lah kita punya band hari ni. 2 orang dapat 25. Cip. 25. Tak nak baris sampai gambar. Tak payah. Habis. Okey, jadi kita nak bagi bel lah. Aku terlupa tadi kat sana nak bagi. Jadi kita bagi kat sini kat Melaka. Abang rare sikit. Baru di Melaka kan. Jadi settle, jom kita sambung kita punya ride. Ciao. Peace. Alright gang, jadi selesai sudah kita singgah sekejap isi minyak, rehat-rehat kejap, take 5 kejap di Petronas Jejantas Air Keroh. Jadi memang ramai lah. Nasib baik separuh je isi minyak. Kalau semua isi minyak, mau kita piknik kat situ kejap. Jadi sekarang ni kita teruskan perjalanan kita menuju ke Air Keroh. Kita nak exit Air Keroh. Tak jauh sangat pun dah. Jadi kita akan pick up lagi 2 orang di exit Air Keroh tu. Kita akan menuju ke destinasi pertama kita di Melaka, iaitu kita pergi makan dulu lah. Kita pergi makan dulu sebab kita 62 rider kalau nak makan tu kena awal lah. Kalau tidak lauk memang tak ada punya. Alamak, handphone aku jatuh. Handphone jatuh. Oh, hancur. Lori langgar kot. Handphone aku jatuh. Inilah rupa dia. Aduh. Atas tu terkopak . Tapi nyala lagi, hidup. Screen boleh touch. Tak apa, kita jalan-jalan dulu. Aduh, jatuh pula handphone. Hai.
Macam-macam. Impun jatuh. Tapi nyala. Nyala. Handphone jatuh. Tapi nyala lah. Boleh, jalan. Handphone pula jatuh. Selama 3 tahun lebih. Akhirnya jatuh juga phone. Tak apa, janji dia boleh nyala, okey. Nanti fikir lah, kita ride dulu lah. Makan modal ini ride. Ini ride makan modal. Okey, jadi tadi kita nak mana? Aku nak sebut yang kita nak pergi ke Melaka. First destinasi kita nak pergi kedai makan tu lah. Pasal kedai makan kita 60 orang ni agak ngeri untuk cari. Jadi kalau lewat-lewat kan nanti makanan habis lah apa lah. Jadi aku saja kita makan awal. Kalau boleh sebelah lebih kita makan. Lepas tu baru kita merayap di Melaka, okey? Jadi untuk ke kedai makan kita ni tak jauh pun, 30 minit, setengah jam sampai lah. Kilometer aku dah tak nampak. Screen crack, tak nampak. Dah retak. Jadi dalam lebih kurang macam tu lah, 27 kilo macam tu lah. Okey, jadi jom kita sambung kita punya ride menuju ke Melaka. Kita cari makan dulu. Handphone. Ciao, peace. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Okey geng, kita dah sampai di Rumah Makan Melaka. Di Melaka ni lah. Jadi di destinasi pertama kita di Melaka, kita makan dulu. Kita sampai pukul 11.45, hampir 11.45. Jadi kita makan dulu lah sebelum lauk habis. Tempat ni pun besar. Aku fikir pasal 60 rider yang datang, jadi kena pilih tempat yang besar lah. Kedai makan ni memang besar. Jadi dia kata sarapan pagi dengan makan tengah hari, dengannya banyak gila lauk. Jadi jom kita tengok apa lauk yang ada. Tengok diorang bedal apa hari ni, okey? Di Rumah Makan Melaka. Jom. Handphone aku jatuh atas highway. Dulu. Lepas tu hancur. Jatuh lagi. Ni lah. Ni janggut baru sampai. Orang Melaka dia naik kereta. Dia ride naik kereta. Ni lah rupa handphone aku lah. Aduh. Ni lah. Welcome to Melaka. Kita datang. Ni tu rumah. Mana lagi? Melaka lah. Dia ride naik kereta je. Ride naik kereta. Naik kereta lah. Motor pergi bengkel. Jadi jom kita makan. Besar kedai dia. Kau tengok tu besar. Macam gudang lah. Kita beratur ambil makanan. Hari ni janggut kita punya butler hari ni. Cukup? Cukup. Dia selek tadi dia naik kereta. Bukan selek. Kita mentar ride Melaka, dia naik kereta. Ni apa? Kambing bakar ke apa? Untuk. Daging bakar. Tahu apa dia tu? Patin terkoyak. Ni dia punya salai. Kenapa tu? Tengok dia punya beratur. Kau tengok dia punya beratur lah. Jauh ni. Bang, gimana bang? Gimana bang? Nak pergi Thailand bang? Tol. Oi, ya Allah. Jalan segala. Ambil. Apa benda yang kau pilih ni? Makanan orang muda bang, makanan orang muda. Makanan orang muda. Ambil satu. Boleh. Cik kan? Ada. Udang crispy. Dua tray. Di belakang bang. Tumpah. Dia bila tumpah kan bang, nanti sampai depan sekali kira bang. Udah air je. Jangan tolak kena bayar.
Pasal atas tu. Saya tak makan. Diorang je saya order air. Ni apa benda? Ha? Yang ini kalau dah habis dia boleh terus di supermarket sana. Boleh dapat. Cuma Dah macam tol Ni border. border lah. Border. Chop. Oh no, kau tengok beratur dia. Beratur dia, Masya Allah. Suka tengok Abang Sudin ni. Ini je bang. Ya betul, saya tak percaya. Ha? 3 lauk banyak tu. 3 lauk juga. 3. Satu je, nampak tu. Diet. Satu juga cik. Tak ada sayur. Sayur kan. Lagi tak selera. Tak ada selera. Tak ada selera dua. Ha? Dua tak ada selera. Ikan selera. Diet lah dia. Weh, orang bujang. Kau datang solo 2 tray. Ini nombor 2, tinggal tunggu. Aku rakam ni. Ulang sekali. Tengok orang Melaka makan apa? Ha? Orang Melaka makan apa? Makan kita kampung luar ni. Kita dah muak dah, hawau dah. Asal pada tak nak lah. Tak mau lah. Ikan bakar. ini anak ikan duyung bakar bang. Duyung bakar. Anak ikan duyung bakar. Duyung jantan betina. Ha? Jantan betina. Ini tak tahu dia tengah-tengah. Pusat. Semua beratur. 1, 2, 3, 4 lane. Beratur. Oh ni. Ni Ni diet. Apa ni? macam ni je. Segenggam habis. Ni sekali stop habis. Oh. Tolong. Tunjuk yang sikit, tunjuklah yang besar ni. Tengok semua makan lah. Yang pakai bang? Dua lah. Tengok dia punya kaunter, 4 kaunter beratur lah. Semua jam. Nak laju tak? Nak laju? Tak nak. Bayarkan semua. Ya apa? Sedap ni. Wih, ikan kembur. Ikan 2. Ikan kembur siam. Ha. Kena Telur masuk siam. asin. Telur asin. Telur ikan baru ikan baru masuk tu. Kau makan apa? Yo. Ulang. Ini vegetarian. Wih, semua sayur. Wah, laju wah, habis. Apa dek? Orang tengah beratur lagi dia dah makan. Apa? Oh. Ini sisi 1200 memang macam ni. Laju lah. 1,700. Ah, 1,700 lah. Wah, cikgu. Mak Datuk, Masya Allah. Saka apa ni? Dia buang tebiat, dia selalu sotong. Dia ambil dah kita. Nanya tau. Dia ambil rasa. Dia habis ni. Nanya okey. Tapi memang besar betul ni. Ya. Dua ke dalam RM23 je. Apa? 23 tadi. Oh, okey lah tu. Ha, tu lah. Ambil 4 lain kali. Ya, ni tak ada bunyi dah. Tak ada bunyi dah. Fokus. Apa? Paman, okey, Paman, makan. Boleh. Yang belum kayu besar. Licin dah. Ni video apa ni? Ambil apa ni? Ni kongsi-kongsi lawa ke? Padu. Geng bujang senang Oh, Haji selera lain macam ni. Lain macam 3 lauk. Berguna sikit. Hai, laju abang habis. Apa dia? Pari bakar. Ni mana tahu kan? Tak ada cancel. Pusing tak ada. Pusing tak ada. Kamu balik kena geng som lah. Tak jadi makan aku. Melaka. Asam pedas. Okey, makan. Jangan tak makan pula kang, lambat lagi nak makan. Habis dah, laju lah. Apa bos? Meriah. Sedap, gula lemak. Dah sikit. Banyak dah.
bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Okey geng, jadi kita dah selesai dah makan tengah hari kita di Rumah Makan Melaka. Jadi kita nak sambung kita punya ride. Tak jauh pun, dekat-dekat sini je. Kalau ikut sini 12 minit je. Ni pun pasal merah ni jam. Kalau tak dekat je, tak jauh pun. Ada 2 tempat kita nak singgah dekat-dekat sini je. Jadi kita 2 tempat yang kita nak pergi tu, dia ada kena-mengena dengan Hang Tuah. Iaitu satu kita singgah dulu Perigi Hang Tuah, dan kemudiannya singgah Museum Hang Tuah. Dua-dua tempat tu aku tak pernah sampai lagi. Kita tengok apa yang ada. Melaka ni ada banyak tempat yang attraction lah. Banyak lagi yang belum kita sampai lagi. Jadi kita pergilah. Kalau boleh day ride kan, kita singgah 1-2 sekali ride, 1-2 tempat. Okey lah tu kan, lama-lama settle lah. Memang banyak Melaka, memang lah bandaraya bersejarah kan. Jadi kalau ikutkannya makam Hang Tuah kita dah pergi dah. Yang belum pergi Perigi ni dengan Museum Hang Tuah, itu saja belum. Jadi jom kita gerak ke Perigi Hang Tuah. Lagi 9 minit sampai. Traffic light Melaka, ini macam traffic light Melaka punya lama dengan panas ni. Jadi makan kat rumah makan Melaka tu, ada yang kata okey, ada yang kata tak berapa okey. Bukanlah tak berapa okey, biasa-biasa lah. Ada yang kata harga okey, ada yang kata harga agak mahal. Aku pun tak tahu lah. Tapi macam-macam lawak dia. Itu kelebihan dia lah. Ruang makan banyak, makanan banyak. Jadi korang boleh pilih lah. Tapi sebaiknya kalau korang nak datang bawa geng lah, family ke. So boleh share-share rasa macam-macam kan. Dia kata asam pedas dia okey. Masak lomak dah aku pilih terlebih pedas sikit. Pedas. Ui, panasnya. Belengah aku dalam helmet ni. Okey, kita dah sampai dah. Aku tengok signboard tu dia tulis Perkampungan Hang Tuah. Oh, dia ada Perkampungan Hang Tuah Oh, jadi semua dah letak dekat-dekat sini lah. Okey, jadi kita dah sampai lah. Kalau ikut ni lagi 500 meter je, kita sudah sampai di Perkampungan Hang Tuah. Tak pernah aku masuk dalam ni. Pergi Hang Tuah terus. Kampungan Hang Tuah ni. Oh, ni ada jual-jual ni. Kita parkir belakang ni. Alright, kita dah sampai di Perkampungan Hang Tuah. Alright. Jadi inilah dia, kita parking di belakang ni. Kita tengoklah apa yang ada. Aku nak buka-buka helmet, buka glove sekejap. Lepas tu kita jalan. Jom. Beli air weh. Aus, pedas tadi tak habis, hilang lagi. Okey, jadi kita dah sampai dah di Perigi Hang Tuah. Ni Perigi dia. Oh, ni Perigi dia. Mandi tu bang, mandi tu. Dia ada juga jual-jual kat sini macam-macam topi, mainan, air buah. Belacan confirm ada punya. Macam-macam jual dia. Kat atas tadi pun ada.
Oh. Ni perigi hantua. Oh, besar juga. Siapa lagi nak siapa lagi? Demo satu cepat. Demo. Tengok siapa yang suka pada demo. Siapa duduk kampung, siapa tak duduk kampung kan. Mandi terus. Dia kalau sapu muka jadi negro ni. Sejuk ke? Ui. 14 darjah Celsius. Rasa bang? Sejuk ke bang? Sejuk ah? Kena rasa tapi tengah pegang air. Kita rasa air dia. Sejuk. Sikap lah semua. Berkat. Ambil berkat. Betul ambil air. Buat lagi tak? Nak tunjuk. Janganlah. Hantua. Hantua ni hamua. Boleh lah, dapat sikit. Kena rasa air dia. Minum. Tak ada aku bang. Ini kalau abang jago masuk bos semua turut je. Tengok. Okey. Terima kasih. Tunggu. Ini tu ada hamua tu. Biar laju. Kasih. Orang Melaka kata awal. Jadi sini ada bagi tahu sejarahnya apa bendanya. Panjang nak baca ni. Dia bukan nak baca, dia nak bawa kipas ni. Tu teknik dia. Baca dia jauh Okey. Inilah dia maklumat dia perigi Hang Tuah ni. Perigi Hang Tuah lokasinya terletak di Kampung Duyung, Melaka. Perigi ni dikatakan digali sendiri oleh Hang Tuah. Oh. Hang Tuah yang gali. Pada asalnya perigi ini agak kecil, tapi lama-lama menjadi besar dan dalam. Perigi ini dikatakan tidak pernah kering walaupun di musim kemarau panjang. Perigi Hang Tuah telah diwatakan sebagai tapak warisan. Oh, tak pernah kering dan makin besar. Jadi itulah sejarahnya perigi Hang Tuah. Okey, kita kira dah sampai. Makam dah sampai, perigi dah sampai, lagi satu museum dia. So di depan perigi ni dia ada jualan lah. Ada toilet semua ada, dia ada jual macam-macam lah. Air nyaman ada, air ada, tudung saji ada. Jadi okey lah, datang sini pun okey juga. Tak adalah macam perigi saja kan. Okey, jadi kita lepak sini kejap. Kita bagi diorang santai-santai dulu, pusing-pusing, layan suasana, main air perigi dulu. Nanti kita sambung lagi. Timbul apa? Lagu yang timbul. Dah mana pula dia dapat kuih tu? Makan. Oh, lepas makan pun lapar. Ya, 1, 2. Dia ambil selfie. Oh ya. Ni aku tak tahu dia orang buat apa ramai-ramai sini. Ada apa sini? Okey, habis lah. Mari. Apa benda ni? Ni cakayam. Pin. Dia buat cara dia buat tadi. Oh. Apa nanti ada bunga, lepas tu dia tuang air gula merah. Kuih cakayam. Tadi tu ada bagian. Oh, ni asal dia carbonara. Romantiknya. Sok. Ini saya tahu dia telah dicakar oleh ayam. Dan jadilah halus-halus seperti ni. Kalau tidak tak jadi dia. Free labor ni. Kena ada modal ayam ah. Ya. Dia ada ayam yang terpilih saja. Jap. Oh, ni cara dia. Ni kan
yang dah kita dah angkat tadi. Lepas tu kita goreng dalam 5 minit. 5 minit je. Ni kita biar je. Bau dia. Kita biar je. Sampai mati nanti Buat. Spek aku tak nampak. Token ni yang tu. Token. Tu bos. Bersama sahabat, bersama Ketagirai. Okey geng, kita dah sampai dah di Museum Hang Tuah. 2 minit je daripada perigi Hang Tuah tadi. Jadi inilah dia Museum Hang Tuahnya di sana. Besar dia keliling ni. Sampai sana. Cuma masuk dia tiket dia RM10 untuk seorang. Jadi mengikut kata-kata ramai, diorang kata macam malas nak jalan, malas nak masuk. Jadi kita bergambar di depan je lah. Okay, tanda dah sampai, dah hadir. Okay, jadi kalau nak masuk RM10. Aku rasa ada yang masuk juga kot. Tak tahu lah, ada yang terlepas ke dalam. Jadi kita ambil gambar sekejap. Kita tengok tempat ni sikit, lepas tu kita jalan. Okay, jom, let's go, peace. Ketagirai! Wah sesat lo. Alright, KL dah sampai dah. Museum Hang Tuah, pergi Hang Tuah, okey. Jadi 2 tempat settle. Jom kita jalan. Okey geng, settle dah kita di Duyung ni. Ya ke Duyung? Perkampungan Hang Tuah. Jadi kita sempat singgah pergi Hang Tuah dengan museum je. Tak dapat nak masuk. Diorang voting malas nak masuk. Jadi kita teruskan perjalanan kita pergi ke satu masjid. Sekarang jam dah pukul 2.30. Masjid ni tak jauh pun, dalam 15 minit sampai. Masjid ni aku pernah pergi sekali, ada dalam video KR, tapi masa tu ride unofficial. Jadi aku tak pernah bawa geng KR lagi pergi masjid tu. Jadi hari ni disebabkan kita singgah perkampungan Hang Tuah ni, jadi kita bolehlah singgah masjid tu. Dah dekat, kita bawa geng KR kita merasa masjid yang cantik di Melaka ni juga. Jadi jom kita kira dah sampai Museum Hang Tuah, pergi Hang Tuah. Rasa baju aku ni rasa macam ada kerengga gigit ni. Tak best ni.
Jadi geng kita ada 4-5 orang yang dah balik. Seorang ada kenduri lah, seorang macam-macam hal lah. So dah berkurang lah. Kita tinggal 50 lebih saja rider sekarang ni. Masih meneruskan ride kita hari ni. Ronda-ronda Melaka. Traffic light. Time ni sedih sikit. Aku terpaksa raweh. Waiza aku terbang. Waiza aku terbang. Macam-macam benda jatuh ni, apa hal ni? Asal semua nak cabut? Cabut! Macam mana boleh cabut? Tak ada pecah pun. Tak ada pecah pun. Tak nampak tu, tak nampak. Tekan dalam. Aduh, apa ini hari ni? Macam-macam. Tapi memang aku tukar aku punya intercom ni. Bila tukar intercom tu, aku ada lap sekali lah kan. Aku buka spanduk semua, basuh. Lepas tu aku lap semua helmet aku, cuci baik-baik punya. Mungkin time tu lah, time cuci-cuci tu aku terusi apa, terlonggar. Macam-macam. Handphone jatuh, visor terbang. Okay, kita dah nak sampai dah di masjid kita. Oh, dia orang terus minum air tu. Bang nak satu boleh bang? Awak bagi duit ni besok orang lain. Tolong. Air percuma, air percuma. Oh. Minum dia bagi dua. Air cincau. Bukti. Minum. Cincau. Cincau ke apa? Okay geng, kita dah sampai di Masjid Selat Melaka. Okay, jadi kita dah parking sini lah. Susun daripada belakang sana penuh sampai situ ha. Jadi kita nak pergi masjid tu lah. Aku pernah datang sekali. Jadi ni kali kedua aku sampai di Masjid Selat ni. Tapi hari tu tak ada ready apa-apa. Ride unofficial. Aku tak bawa drone, semua tak bawa. Kali ni baru dapat bawa geng-geng KR kita. Kita solat kejap di sini. Dah sampai bang? Dah sampai. Itulah, saya pun masa janggut bawa tu pun baru tahu. Ni kalau dapat parking motor depan ni, Ni Masjid Selat dia. Dia punya menara ni belah kanan.
bersama sahabat, bersama Ketagirai. Alright geng, jadi kita dah bertolak daripada Masjid Salat Melaka. Sampai-sampai tadi masuk dalam angin dia, angin tepi pantai kan. Dalam masjid dia terlelap baik. Terlelap, lepas solat terus lelap. Dapat lelap 10 minit kot. Angin dia syahdu. Jadi Alhamdulillah setakat ni cuaca okey tadi, gelap-gelap tadi masih okey lagi. Jadi ramailah kita geng KL berjaya sampai di Masjid Salat. Jadi sekarang ni kita nak lalu pesisir pantai menuju ke destinasi terakhir kita di Melaka ni. Kita nak pilih satu pantai kita lepak-lepak minum. Mana tahu ada cendol belum kena lagi. Tadi depan masjid tadi ada kedai cendol. Tapi aku pernah makan situ. Entahlah macam malas nak ulang tempat sama kan. Lepas masjid depan tu. Jadi kita try tengok kat tepi pantai tu. Kita nak pergi Pantai Puteri. Aku rasa aku tak pernah kot berhenti. Lalu pernah kot berhenti di Pantai Puteri ni, tak pernah. Jadi kita try lah singgah kejap di Pantai Puteri, minum-minum sekejap, minum petang sebelum kita pulang ke habitat masing-masing nanti. Tak jauh pun daripada sini, 13 kilo je, 20 minit. 20 minit tu untuk kereta, tak pun untuk traffic light. Aku rasa ada tempat yang dah hujan ni, angin sejuk-sejuk ni. Jadi kita terselamat lah kot. Alhamdulillah. Itu bangunan apa tu? Cantik betul. Dia dah buat apa ni? Masjid baru ke? Macam tanjak tengah buat kot. Cantik. Tengok di sini. Tu komplek ke apa? Baru ni, itu lalu tak ada pun. Tengah buat. Jadi sambil-sambil kita nak ke Pantai Puteri ni, aku nak info kat korang kepada korang yang nak tahu segala tempat yang kita orang singgah dalam video ni. Macam biasa aku akan letakkan link Google Map di deskripsi kat bawah. Jadi kalau korang tengok kat description tu, boleh terus tekan, boleh tahu terus kat mana lokasi segala tempat yang kita singgah, kedai makan ke, attraction ke. Okay. Dan kepada korang yang nak tahu lebih lanjut tentang Ketagirai, boleh layari website kita orang di www.ketagirai.com. Atau nak tanya apa-apa tentang aku, boleh kontak aku di Facebook, okay? PM aku di Facebook. Alright, jadi kita lagi 5 kilo je nak sampai. Nanti kita sambung kat depan, okay? Traffic light lagi. Melaka, negeri traffic light. Alright, kita dah sampai dah di Pantai Puteri. Aku tak pernah lalu lah rasa. Ya lah. Macam mana aku tak pernah lalu? Alhamdulillah, kita dah sampai. Alright, aku buka-buka gelas sekejap. Lepas tu kita sambung. Okay geng, kita dah sampai di Pantai Puteri. Jadi kita parking di Medan Selera Pantai Jaring ni. Sini dia ada Medan Selera, lepas tu ujung tu ada Yong Tau Foo viral. Jadi aku tak nak kena Yong Tau Foo, kita cari cendol lah kalau ada. Dia apa? Air goreng? Yang ada. Ingat mic, rupanya kipas. Best juga air kelapa. Kena air kelapa kan. Sedap juga. Kampung saya. Ya ke? Ya. Lah. Mana cendol? Situ Tadi kau lalu tak yang makam Hang Tuah tu? Lalu? Saya tak lalu. Oh, ni situ tunjuk. Tapi dia pergi belakang. Situ ada makan tu. Saya nampak nanti tunjuk. Situ lah. Saya nak berapa tak tahu itu. Makan Hang Tuah. Boten sampai. Tu masalah. Itu makan belanja. Semua tak apa, kita support. Baru dia tu. Sebelah ni ada cendol pula.
Dia dah bedal dulu. Kacau. Rasa dulu, padu tak padu? Padu baru beli. Padu. Boleh lah. Boleh lah. Biasa-biasa lah. Mana? Air kelapa. Lapar. Alright, kita dah jumpa pot dah. Pot baik punya. Kita lepak di Pantai Puteri. Pokok besar. Oh, betul-betul pokok besar. Jadi macam-macam lah kita bedal ni lah. Ni Maggi goreng. Rojak satu sini. Sini satu. Cendol sudah sampai. Rojak sudah sampai. Datang satu Malaysia. Dia baru ingat loading. Datang satu Malaysia. Oh, apa? Ini bang. Menarik. Jadi kita lepak di bawah pokok besar ni. Sempoi. Warung pokok besar ni ada cendol, ABC, rojak, bakso, goreng-goreng panas. Sudah pagi 7 petang. Pukul 7 tutup. Tujuh kanan. Sudah dah hebat lah. Oh, okey. Yang berapa persen? Ini pun panjang juga meja dia. Panjang juga. Minum. Long table. Dia panggil long table. Asal tak ada cendol langsung? Dah habis. Oh, dah habis. Ni air sini pula. Aduh, cendol. Ni kari. Ada rojak. ABC. Ada. Ini cendol juga ya. Cendol dah habis. Habis lah? Habis lah. Lomok dihirup. Ingat cendol ABC. Jadi dia ada banyak gerai-gerai kat sini. Keliling ni ada gerai-gerai. Cuma parking tu kena selit-selit lah. Ni Baik. dia buat rojak ni. Tak padu kita viral kan. Kalau lu padu lu mari. Okey, jadi kita perkena cendol dulu lah kat sini. Kita orang set sampai 5.5, tapi ni dah 5.5 lah. Makanan tak sampai lagi. Kita bedal lah cendol dulu. Nanti bawa fikir. Alright, jadi kita perkena cendol dulu. Aku ada rojak dengan cendol. Kita layan dulu. Tengoklah sampai pukul apa. Rasa nak gerak kan. Ni dah last dah pun. Jadi jom kita bedal dulu. Ciao. Alright gang, kita dah settle dah. Lepak minum petang di warung pokok besar Pantai Puteri, Melaka. Syok juga berangin lepak situ, bawah pokok gedung. Petang-petang ni memang best lah lepak situ kan. Aku first time singgah sini. Selama ni tak berhenti pun. Lalu pernah ke? Lalu mungkin pernah. Tak ingat aku. Tapi berhenti confirm. Aku tak pernah berhenti. Jadi maka selesailah sudah kita punya ride santai-santai je hari ni. Day ride kita ke Melaka. Kita tak pergi jauh pun. Sekarang dah jam 6 petang. Kita dah salam-salam semua tadi. Itulah saja perkongsian ride kita pada hari ni. Ketagih ride ke-66 kita, Melaka. Dapat juga kita singgah beberapa tempat yang kita tak pernah singgah di Melaka ni. Stylo kat lepak sini kan. Jadi itu sajalah perkongsian aku untuk video ride kita hari ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace. Di setiap ride bahagia melanda.